Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Selamat datang ke pengembaraan bersama iRobotik, robot berautonomi dengan kecerdasan buatan. Pada episod pertama ini, kita akan melakukan objektif pertama iaitu butang tekan, LED dan pembas. Untuk objektif kita pada hari ini, robot akan mengeluarkan cahaya melalui LED dan menggunakan pembas untuk menghasilkan bunyi apabila butang ditekan. Tambah iRobotik pada device dengan klik simbol tambah pada paparan devices. Sebelum muat turun, sila pastikan laptop atau komputer anda mempunyai akses internet. Type iRobotik pada ruangan search. Muat turun dan set as mostly used device. Dan klik OK. iRobotik akan ditambah di bahagian devices. Langkah pertama, klik pada menu events. Seretkan blok when iRobotik starts. Kemudian, klik pada menu basic dan gabungkan blok robot prepare. Seterusnya, klik pada menu events. Seretkan blok after iRobotik starts. Klik pada menu control, gabungkan blok if dan else. Klik pada menu auxiliary, masukkan blok user button ke dalam ruangan hexagon blok if then. Kemudian, gabungkan blok RGB LED on dari menu auxiliary di bawah ruangan blok if then. Setkan red kepada 255, green kepada 255 dan blue kepada 255. Seterusnya, gabungkan blok buzzer on dari menu yang sama. Setkan node kepada A4. Dan bit kepada quarter. Duplicate blok buzzer on. Setkan node kepada B4 dan bit kepada quarter. Apabila butang tekan ditekan, RGB LED akan menyalakan lampu berwarna putih dan pembas akan menghasilkan bunyi. Seterusnya, pada menu yang sama, masukkan blok buzzer off di bawah ruangan else. Setkan duration kepada 200. Gabungkan blok RGB LED on di bawah blok buzzer off. Setkan red kepada 255, green kepada 0 dan blue kepada 0. Klik pada menu control, gabungkan blok wait 1 second dan setkan kepada 0.5 seconds. Seterusnya, duplicate blok RGB LED on dan blok wait 0.5 seconds. Sambungkan di bawah blok wait 0.5 seconds. Setkan red kepada 0, green kepada 255 dan blue kepada 0. Kemudian, duplicate blok RGB LED on dan blok wait 0.5 seconds. Sambungkan di bawah blok wait 0.5 seconds. Setkan red kepada 0, green kepada 0 dan blue kepada 255.
pada menu auxiliary, gabungkan blok RGB LED off di bawah blok width 0.5 seconds. Kemudian, klik pada menu control, gabungkan blok width 1 second dan setkan kepada 0.5 seconds. Sekiranya butang tidak ditekan, pembas akan berhenti berbunyi dan lampu LED merah akan menyala selama 0.5 saat, LED hijau akan menyala selama 0.5 saat, LED biru akan menyala selama 0.5 saat dan LED akan terpadam selama 0.5 saat. Akhir sekali, sambungkan iRobotik dan One Night Program. Adakah iRobotik anda berjaya mengeluarkan cahaya melalui LED dan menghasilkan bunyi melalui pembas apabila butang ditekan? Jika ya, syabas dan tahniah, anda berjaya melengkapkan objektif pertama. Semoga anda terus bersemangat untuk meneruskan pengembaraan bersama iRobotik, robot berautonomi dengan kecerdasan buatan. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan selamat berjaya.